Alpha TV production. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya dari TV PSS. Hari Kau buat apa tu, Nana? Sekolah Menengah Kebangsaan sedang menjadi tuan rumah bagi kejohanan bola sepak FISD. Mari ikut saya. Assalamualaikum, hai. Hari ini saya nak itu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum, Kembali hai. lagi Hai, dengan saya nak dari itu. TV. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad. Semuanya bermula dari satu ruang kecil dan satu impian yang terlalu besar untuk umur kami yang masih muda. Dari video kabur ke video yang buat ramai tersenyum. Inilah perjalanan yang orang tak nampak. Adam dengan Nana bukan sekadar kawan biasa. Walaupun Nana seorang pemalu, tapi Adamlah punca membuatkan dia berani depan kamera. Adam, kau ingat tak video lama kita yang tak cantik tu? Itu bukan tak apa-apa cantik. Itu namanya seni. Walaupun tak cantik tapi banyak kenangannya. Jazz, buat apa tu? Happy nampak? Dah tengah cek power ke tu? Malah happy. Video aku tengah cantik ni. Dan Jazz, editor yang paling padu kami pernah ada. Setiap kali dia edit video, memang jadi. Baik kau pilihku di sini. Itu kan just cantik guna cerita baru kan? Kalau kita offer dia, dia nak tak? Setuju tu? Jom lah kita tahu dulu. Kau nak tak join kita robot kerja media? Aku nak kena buat apa? Korang nak cari kamera mendengar wartawan ni. Kalau kau minat, boleh dah. Jom kita orang duty ni. Okey, boleh. Jom. Firdaus, dia datang dengan semangat yang luar biasa. Adam, kau buat plan dah seminit lagi ya? Aku nak buat yang terbaik, salah ke? Dah lah, jangan naik suara. Kau ni kan tak pernah dah dengar idea orang lain. Raput dalam goreng. Weh, Jazz, kau nak pergi mana? Mana je lah. Kau lah ni, tak pernah dengar cakap orang lain. Lah, aku nak ke mana? Tiba je. Aku tak boleh biarkan tim media tersancung macam ni. Kau okey Adam? Tak okey. Aku tahu je yang pasal meeting korang yang sampai berbalah-balah semua. Aku rasa, apa kata kau pergi jumpa Jazz dengan Nana? Kita settle cara baik. Aku takutlah diorang dah tak nak dengar pendapat aku. Yelah, aku melawan diorang, lepas tu tukar last minute. So aku takut diorang dah macam tak nak cakap dengan aku dah. Tak apa Adam, semua orang kan buat kesalahan. Ini pun untuk tim media kita juga. Apa kata kita cuba je? Tak apalah, aku try lah cakap dengan diorang baik-baik. Kami turun tolong duty, tapi hati masih keliru. Patut ke kami keluar dari media? Bila berlari kemana gelap bersembunyi. Takkan bertemu tenang. Ayu pula. Aku rasa aku nak keluar media lah. Aku dah penat dah, semua kerja aku kena buat. Dah lah tak ramai. Kalau kau keluar, macam dengan ada orang lain. Aku pun tak tahu, ikut diorang lah, diorang nak buat macam mana. Okey lah.
Tengok budak tu. Kenapa budak tu main kita kan? Alah, jom lah pergi. Tapi kan kenapa baju dia lain daripada lain? Kita tak pernah tengok pun. Gila. Tak apalah, jangan kita tengok. Jam, kau team media kan? Ha. Kau tu barang media tak kemas lagi. Ni siapa? Kenapa tiba-tiba kena dengan media pula ni? Dengan baju yang tak pernah tengok lagi. Siapa kau? Tak tahu ke? Ni team media baru. Oh, ya ke? Kami tak tahu pun. Kau bawa siapa? Daus. Oh, Daus. Kita jumpa kat library je lah. Saat aku nampak mereka, aku sedar media bukan milik aku sahaja. Inilah antara team media yang baru. Oh, ni kiranya budak-budak baru lah. Bawahan Daus dah kiranya. Korang dah ready lah nak naikkan nama media ni? Korang ready nak naikkan nama media? We are ready!